Percaya. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Allah janji, kalau satu orang yang sentiasa, dan kita mudah-mudahan, apa yang ada dalam hidup kita, bangkit tidur, kita ingat Allah. Bangkit apa kita nak sebut? Kita syukur Allah. Kita pergi ambil wuduk, kita basuh diri kita, semua kerana kita nak salat. Kita tahajud, kita sembahyang, lepas tu kita keluar rumah kerana nak pergi berjamaah, pergi ke masjid. Lepas masjid kita doa, kita wirid, kita baca azkar, kita balik ke rumah kita bersiap nak pergi kerja, kita sentiasa ingat nak cari rezeki yang halal yang Allah perintah pada kita. Kita pergi tempat kerja kita tengok apa masalah, kita sentiasa ingat yang halal Allah bagi, kita ambil. Yang tak boleh, kita tak ambil. Demikian kita mengingati Allah sehari mari zuhur, kita salat. Demikian insan yang mengingati Tuhannya, berterusan masakan Tuhan meninggalkannya.